Jom kita kenali 5 lorat Kedah yang paling rare. Yang pertama, lumpur. Lumpur bermaksud lumpur. Lah hamil apa ni penuh dengan lumpur kat badan ni. Yang kedua, kebulok. Kebulok bermaksud kelaparan. Weh, hang makan elok-elok sikit boleh tak? Aku tengok hang ni makan macam orang kebulok. Yang ketiga, ketegak. Ketegak ni bermaksud degil. Hei Mat sini tak? Aku duk pesan kat hang, jangan duk buat. Awak ni yang ketegak sangat, aku jentik telinga hang lagi. Yang keempat, iaitu kahak. Kahak ni bermaksudnya gagah. Seperti ini. Weh, awak aku tengok hang ni kahak pelik ni. Hang makan apa ni? Hang telan tebuan dengan apa ni? Kahak elok. Yang kelima, iaitu cempera. Cempera ni bermaksudnya tidak penuh melihat, jakun. Seperti ini. Hang kalau mai tempat orang, hang jangan duk buat cempera sangat. Sekejap lagi habis berselerak habis. So, bagi korang di luar sana yang berminat tentang lorat-lorat Kedah ni, korang boleh komen saja dekat ruangan komen ini. Dan korang jangan lupa follow, like dan share video ini. Semoga bermanfaat, geng.